Okay, Assalamualaikum guys. Hey, Adam here, one hand man. Okay, Assalamualaikum guys. So hari ni Adam nak buat satu konten prank. Adam nak tanya kisah-kisah sedih dia orang time Ramadan ke apa ke, ataupun kisah-kisah apa sahaja pun. Tapi sebenarnya Adam tak ambil pun. And then Adam nak buat dia orang marah. Dia orang cerita panjang-panjang, tahu-tahu Adam cut ujung-ujung je dia pak. Sebenarnya kau tahu kat mana ini? Aku nak tahu je tahu kat mana. Itu je. Kita nak tengok dia orang cerita panjang-panjang tu sebenarnya tak ada guna pun, tak ambil pun. So, kita tengok reaction dia orang. Adakah dia orang marah ataupun dia orang terasa? Apa-apa kan? Kita pergi yang pertama. Let's go! Okay, go. Alright, aku just nak tanya satu soalan. Di bulan puasa ni, jujur dalam hatimu, sampai bila mu nak jadi YouTuber? Maksudnya jadi YouTuber bulan puasa? Bukan! Seumur hidup. Sampai bila? Tanya time aku puasa ni lah. Time puasa ni lah. Okay. Aku macam ni Adam. Dulu memang aku nak sangat jadi YouTuber. Aku memang nak sangat buat benda ni. Sebab benda ni aku minat. Sebab tu aku ambil pembelajaran pun dalam bidang yang benda-benda yang berkaitan dengan perfilman apa semua. So aku minat benda ni kan. And dulu aku letak benda ni sebagai hobi, bukan kerjaya. So aku nak sangat jadi YouTuber sebab aku pergi je mana-mana, aku boleh angkat kamera, aku buat konten di vlog ke, makan pun aku boleh buat konten. Tapi sekarang ni benda tu still boleh, tapi bila aku YouTuber ni ataupun YouTube ni dah jadi sebagai kerjaya aku, aku dah tak boleh nak buat macam tu. Sebab apa? Kita bergantung pada view. So bila kita angkat kamera yang macam tu kan, mungkin view kita agak drop kan. So itu yang jadikan aku macam, mu kata kat saing-saing lah? Tak. Itu fakta. Itu fakta untuk aku lah. Ini aku tak dalam pendirian aku. So aku macam, dulu aku nak sangat jadi YouTuber gila sebab senang kan. Sebab tak fikir pasal income. Tapi sekarang kita kena fikir pasal income. Sebab itulah sumber pendapatan untuk main income lah. Jadi untuk persoalanmu, tapi nak tak nak aku kena teruskan juga sebab aku dah start and aku dah sayang sangat-sangat dengan kerja aku ni. Aku tak kisah macam mana pun, if lah satu hari nanti saya buat YT apa semua, konten-konten yang mungkin kita tak tahu ke depan hari macam mana kan. Aku mengharapkan mereka semua support lah, itu je lah. Macam mana? Tak, aku belum masuk. Belum lagi. Soalan sebenarnya konten ni tadi tak ambil. Apa ni aku nak tanya, sahu kat mana je ini? Itu je. Itu je. Alah. Mana aku? Belum. Tak. Sebenarnya apa nak tanya, sahu kat mana ikut? WhatsApp boleh kalau itu WhatsApp. Dah penat aku bercerita tadi. Maknanya sebab aku nak tahu je sahu kat mana. Tadi pun tak ambil pun. Tak ambil tadi? Aku just nak intro untuk. Kalau tak ambil bagi kat aku kunci tu. Sahu kat mana lah? Sahu kat mana? Hari ni aku sahu kat luar, tak sahu kat rumah. Sahu kat luar lah dengan sambungan lah. Taklah, dengan kawan-kawan. Dengan kawan siapa? Dengan Syami, Kanda tak tahu. Syami dengan Mak Khan. Macam Aufa seorang lagi. Macam tak ada boleh mengisi kekosongan, tak boleh lah. Asal pula? Boleh lah. Semalam siapa yang tanya? Sahu mana? So Nazrul yang tanya Adam sahu mana semalam. So apa ni, kita pergi yang seterusnya. Ya. Guys, soalan dia semua. So sekarang kita ada Syami. Yes. Partner aku. Woi. Kau yang mana-mana kau? Okay Mi, di bulan puasa ni Mi, kau tengok belakang-belakang ni penuh gambar. Kalau kau raya dengan family, siapa orang kat belakang ni paling kau rindu? Kalau aku balik raya dengan family lah. Balik raya dengan family. Memang tak jumpa langsung seminggu lah, seminggu dengan family. Orang belakang ni yang aku orang rindu. Jujur lah. Jujur. Kau nak aku ambil gambar ni ke? Takkanlah, contoh kalau rindu Isya, takkan panjang nak ambil Isya. Sebab orang ni kat bawah-bawah. Boleh. Kau tanya mana belakang? Jangan mana belakang. Tahu. Tolong ada mana belakang. Tak mesti Alih ni, tak Alih aku. Okey. 1, 2, 3. Wah Mi. Tujuh. Mi, aku cek kau pun tanya pasal kereta je Mi. Tak ada benda lain dah. Itu je aku tanya. Bukanlah.
lelaki ni kan ada ego masing-masing. Betul. Takkan aku nak jujur, aku rindu dah. Betul. Alah, Tutup mata Amir, aku nak tunjuk siapa aku rindu lah nanti. okey. Tutup mata Amir, tutup mata. Dah kena jawab dah boleh dah. Dah. Oh lama tu. Okey Amir, 1, 2, 3 Amir. 1, 2, 3. Okey. Wah kalau tak muka aku kat bawah je. Kau boleh bijak muka aku. Okey. Okey Amir. Tak ada konten dia sebenarnya aku nak tahu kisah sedih kau bulan puasa sebelum-sebelum ni lah. Yang pernah terjadi dalam hidup kau. Pernah terjadi? Pernah terjadi tak? Bulan puasa ke, raya ke, time tu? Aku rasa pernah terjadi. Dia bukanlah sedih. Cuma dia ada sedih. Dia ada sedih and then dia ada happy moment lah. Okey. Bagi aku kantai pernah isap okok time bulan puasa. Kau pernah isap okok Mi? Aku nak isap okok dah jadi 5 lagi. Oh dah jadi 5 ni? Oi, belajar Cuma awal. aku ni tak kita menipu. Okey. Aku apa-apa aku jujur mak aku. Okey. Mak aku tanya gini balik Ahmad. Sorry Ahmad, Amin tak sedar hati lah. Amin kena jujur lah. Okey. Amin abang isap okok. Aku petik. Kait kau mana? Aku petik abang aku. Oh, okey. Dia gaduh pula dengan abang aku. Bergaduh dengan abang aku. Lepas tu macam mak aku cakap, mak aku marah lah. Okey. Kecewa lah, of course lah. Kecewa mak bapak Amin dia tahu kan aku kecewa. Semua aku cakap, "Ma, Amin minta maaf. Amin teringin nak bawa O." Aku macam mana dengan lawak ni? Amin teringin nak bawa O. Dulu aku memang minat tengok orang-orang yang sebab dulu zaman-zaman vape tau. Okey betul. Zaman yang vape tekan bawah, bulat. Ting. Oh. Ke sebab tengok sepatu dunia? Bukan. Sumpah ni Tak betul. ada kaitan lah. Okey. So dulu aku cakap sorry Ma, Amin bukan kata tagih apa-apa. Tapi Amin just nak main asap. Sebab dulu Okey. every time pakcik-pakcik aku datang rumah ke apa, Okey. kalau dia isap okok dalam rumah, aku memang suka main asap-asap tau. Main asap. Ui, Dia pelik aku, banget kau. aku tak dulu aku isap okok bukan aku jenis tarik ke apa. Okey. Aku tak tarik. Oh taksi lah, orang kata taksi. Aku tak tarik isap apa, aku just nak main asap and nak belajar buat goyang gerak. Sampailah aku rasa satu hari aku punya performance dekat janganlah fikir macam tu. Alah. Performance aku dekat atlet teruk. Tapi time bulan puasa tu lah juga aku rasa 2 minggu gak aku tak dapat berbuka puasa ataupun bersahur dengan mak aku sebab dia tarik muka dengan aku. Kecewa lah dengan aku kan sebab at least aku apa-apa at least aku jujur. Aku tak nak bersangka okey mak aku tahu daripada orang lain, daripada mulut orang ataupun dia kecewa dengan aku kemudian hari tak nak macam tu kan. At least aku jujur. Lepas daripada tu alhamdulillah mak aku bagi isap rokok LA. Dia kata manis-manis ni. Okey. Manis-manis. Kena manis-manis. Pedas tak? Oh, dia tak bagi isap suria lah. Ada lagi. Mak aku kata LA boleh LA. Tu lah kisah Syami lah sebabkan sebatang rokok. Batang-batang tu. Okey. Editor tak ambil part ni Zat. Konten sebenar dia aku nak tanya kau pergi sahur kat mana? Aku nak ikut kau orang sahur ini. Sahur kat mana? Ni sebenar ni. Tadi tak ambil pun. Tadi tak ambil. Kau tahu kan aku bukan rindu kau. Betul. Oh, fail lah. Dah kalau macam ni tekanlah aku nak lepak. Kena balik. So, kita pergi orang terus. Let's go. Okey, so sekarang kita ada orang yang seterusnya iaitu Pak Ikram. Ya, Ram. Ya, okey. Ya. Aku nak janganlah buat something. Sabarlah, cerita aku dengar. Partner aku. Tak. Okey. Kenapa? Okey. Okey, baik. Mungkin benda ni mu pernah cerita, tapi aku nak mu cerita sekali lagi. Apakah kisah sedih paling sedih lah seumur 24 tahun mu hidup? Mungkin kalau ada yang mu pernah cerita tu, mungkin mu boleh tolak dulu. Mungkin ada yang nombor 2, nombor 3 tak pernah cerita. Eksklusif. Untukmu saja. Yes. Tak balik lagi. Partner aku. Bukan. Cerita sedih bulan puasa. Ya, bulan puasa. Bulan puasa ke Mubarak ke boleh belakang. Raya dan puasa, tak kisah. Aku rasa tahun ni lah.
Tahun yang paling sedih bagi aku. Oi. Cerita baru. Cerita baru. Cerita baru. Okey. Sebab tak ada lah. Trailer ni guys. Aku duduk seorang, korang duduk dengan ni kan. Okey. Walaupun hakikatnya aku kena terima yang aku yang bawa diri. Okey, Aku faham. yang duduk seorang. Aku ada reason aku sendiri sebab family datang ke apa betul. ke, aku nak buat live ke apa ke. Lepas tu bila time sahur ke apa ke, kita dah tak sekali dah sekarang. Betul. Time berbuka pun kita tak ada dah. Macam kanda ke keluar, Syami keluar apa, kirim boleh kirim. Dulu kan kita selalu kirim kirim, lah. betul. So sekarang ni tak ada. Kadang-kadang Maknanya mu balik tengok katil tengok mu balik pergi kerja, mu balik katil juga tengok mu, tak ada orang lain tengok. dia bukan aku balik aku nampak mu. Betul. Tengok duduk minum air kat depan peti. Bukan. Itu dulu. Dulu dah berubah. Okey. Lepas tu lagi satu sebab aku seorang tu. Aku rasa hidup sebagai anak perantau walaupun mak ayah aku dekat Shah Alam. So aku rasa nak survive seorang diri di bulan Ramadan ni susah sebenarnya. Sebab kadang-kadang bila kita bangun tidur, kita nampak air Pepsi dalam peti. Betul, hidup seorang-seorang kan? Hidup seorang-seorang. Tapi Dia itulah. banyak dugaan. Betul. Sebabkan nak tanam dalam hati Allah nampak susah. Betul, susah. Kadang-kadang bila Jatuh. Sepak sangat belon pandai muka. Aduh lah, tak kisahlah. Alik nak marah ke apa, aku ambil je kat Pak tu. Dia nak sepak belon, lepas tu dia yang tergolek. aduh, Okeylah. belilah kain yang baggy sikit. Okay, so Sakit dapat, malu dapat. sakit dapat mana dapat? Video pun ada. Okay, so maknanya kita masuk balik mood tadi. Okay, so maknanya duduk berseorangan tu membuatkanmu rasa mu kesunyian ke? Kesunyian lah. Sebab tu aku buat live. Selain daripada aku cari duit, aku nak juga orang sentiasa ada di sisi aku. Sebab kita ni makin lama makin tua kan. Kita makin lama makin takut keseorangan. Betul. Sebab kalau boleh kita nak tak ada tu di depan orang yang kita sayang. So mana kita tahu ini Ramadan kita yang tak akhir ke apa. Aku pernah terfikir satu benda tu. Apa? Sebab mu dulu selalu kat Pak ini, dia seorang yang kalau dia masuk rumah dia akan kunci pintu bilik. And ada pernah cakap kat dia, kalau mu mati dalam tu siapa nak tahu? And then aku pernah terfikir baru ni, Pak hidup seorang-seorang. Kalau jadi apa-apa kat dia siapa nak tahu? Walaupun apa ni dia selalu on call dengan PR ke apa ke, kalau buatnya tak on call, masa tidak on call apa semua, tidak bekerja duduk seorang-seorang, jadi apa-apa kat dia, pernah terfikir benda tu. Sayang. Tak, konteks betulnya yang nak tanya, yang AI Pak Igram tu beli kat mana? Yang Pak tadi aku tak ambil lah. Yang AI Pak Igram kat belakang dengan lampu tu beli kat mana? Konten tadi sedap lah tadi. Tak ambil pun. Bodoh ni. Aku tak ambil, aku ambil yang tu je. Yang macam ini tu. Kat mana beli benda tu? Apa dia? Tak, LED tu. Facebook. Tu je. Bodoh kalau konten buat. Bukan. Soalan pertama. Soalan kedua, apa ni? Dam, tadi panjang lah tadi. Tak ambil. Sebab aku rasa macam, tak payah. Ya, cerita aku bosan tu. Cerita aku pun aku tahu dah bosan. Dia boleh victim. Aku tahu dah. Sebab itulah aku tak berapa naik dalam AI ni. Ya ke? Ya, Dam. Betul. Sebab itulah aku tak buat YouTube sekarang. Ya ke? Aku dah macam-macam kerja dah. Aku dah menjual barang. Betul. Aku dah jadi streamer. Betul. Aku dah jual beg-beg kopi ori. Tak, yang betul. Sahur kat ni. Rumah. Sahur kat rumah lah. Aku habis kerja, pergi live. Ni ambil kan? Itu je lah. Okay, biar lagi. Kita pergi orang seterusnya. Weh, sekejap ni pak aku. Kau mu tanya waktu. Mu tanya waktu, lepas tu awal-awal tu mu delete sekejap lah. Delete je lah. Tak Dah ada. lah aku tak buat YouTube, lepas tu screen time ada konten mu pun sikit. Tak ada lah, kita ambil. Kita ambil. Sebab aku rasa macam ingatkan nak berkait dengan family, ada orang yang pernah meninggal. Semua ni cerita pasal sebab duduk seorang-seorang, boring lah. Macam Syami cerita pasal okok. Kisah sedih ni sebab okok. Cerita lah tu. Cerita Ambil lah tu. tak? Ambil.
Tapi kisah sedih aku betul lah pasal kawan-kawan. Oh, kawan-kawan lah. Nak cerita kisah pasal mati tak boleh direka-reka pasal mati ni. Betul. Pasal sakit lagi tak boleh direka-reka. Apa Ori, yang ori. semat dalam dada kau ni? Original. Sakit. Tak elok lagi Kita pergi orang terakhir, let's go. Okey, teruskan kita. Sabar. Kau Dah lama tak masuk payahlah dah. nak buat aku. Mana dia? Ingat buat macam aku. Dah lama tak masuk ke dah. Okey, Pia. Aku nak tanya satu soalan lah. Okey. Apa kisah sedih bulan Ramadan engkau? Seumur hidup 23 tahun. 22 tahun. Kisah sedih lah, yang paling sedih sekali lah. Tahun lepas. Apakah kisah itu? Nanti aku nangis. Nanti aku nangis. Aku kan cepat mengalihkan air mata. Saya bukan air mata saya bukan semua palsu Awak ingat senang-senang kena saya mata. ni cengeng. Orang kata senang terasa. Cengeng. Cengeng tu garang. Itu baking. Go. Nazrul. Utara cengeng tu garang kan? Cengeng. Cengeng tu apa? Cengeng tu apa? Cengeng nangis, sedih. Okey, kira. Yang sini cengeng sikit. So Kita start dengan kisah tahun lepas. okay, start Bau. Okey, cepat Pia. Okay, tahun lepas dia macam tahun lepas family aku buka bazar. Ayah, ibu semua bertungkus lumus untuk buka bazar. So, aku tak dapat balik sebab kita kerja. So, vibe dia aku tak dapat bersahur, aku tak dapat nak rasa makanan mak aku first sahur. Itu kan sebab kita aku baru-baru jadi anak perantau. Baru-baru jadi anak perantau. So, aku second year dekat AIT kan? Betul dah tahun lepas? Yang first year tu sempat raya puasa pertama kita dengan family. Yang second year ni tak sempat. So bila aku teringat macam kita kat sini tengah kerja, family kat sana tengah bekerja, hantar makanan apa sahur, semua tengah buka bazar. Tu dekat family group tu semua tengah upgrade. Orang ramai ke okey tak berniaga. So aku macam sedih tak dapat tolong. Dia jadi lagi sebab bila aku teringat adik aku. Dia sebab adik aku setiap dah nangis dah aku. Kenapa setiap kali bulan puasa dia akan cari limeh. Tepung pelita. In Perak orang panggil limeh. Dia akan cari tepung pelita sampai boleh bergaduh kalau tak dapat tepung pelita tu. Tapi bila aku pergi bazar dengan Pak I, nampak tepung pelita tu aku terbayang muka adik aku terus aku menangis. Itu kisah sedih kau dapat tepung pelita? Ya, sebab aku teringat adik aku. Seumur hidup kau tepung pelita mengalirkan air mata? Ya, sebab dia rindu kakak kepada adik. Sebab dia beza setahun dengan aku. So everything aku akan buat sekali apa-apa semua dengan dia. So bila lagi-lagi dia nak menjalankan rumah tangga betul. lagi aku jadi sebab. Tahun ni pun sama aku tak bakal lagi tepung pelita. Sebab tepung pelita tu buat aku ingat kat dia. Alhamdulillah. So I miss you. Nana, kau kena bersyukur lah walaupun kau bergaduh macam dengan Pia daripada kecil. Tak pernah tak gaduh. Tapi itulah Masin. pengorbanan seorang kakak. Okey Pia, aku nak tanya. Apa ni hari ni buka puasa kat mana? Hari ni buka puasa masak. Tak tengok konten aku lah tu. Tak follow lagi satu. Tak ada. Tadi tu tak payah ambil part tadi masuk konten yang betul. Ada. Aku dah nangis. Aku dah menangis tau. Tak just Bosan. soalan dia nak tanya sahur kat mana je ni? Sahur makan. Beat